Apa lagi yang best dekat Yaris Cross ni, tak kisah you ambil S-Pack ataupun hybrid spec, dua-dua you akan dapat accessories dengan features yang sama. Okay, tengok video ni sampai habis, Viko nak tunjukkan. Sebelum tu, siapa yang belum follow Viko lagi, boleh tekan follow dengan save dulu video ni. Okay, S-Pack ni sebagai contoh korang akan dapat power boot sekali dengan kick sensor. Kalau kunci tekat, you boleh pakai kaki. Belakang strand ni akan dapat spare tayar ada kat bawah. Dan nanti akan bagi you tayar pump dengan jumper cable sekali. Sport ring yang macam ni, belakang pakai brake disc dengan ada tayar pressure warning. Tinted original dari Toyota dah siap pasang dengan door visor pun dah siap. Blind spot monitor pun ada. Bila kita lock, dia ada auto simpan side mirror. RFID sticker dapat. Tepi pintu sini ada ambient light. Dekat tepi pintu kan, sini semua soft touch tau. Driver side dia ada power adjust 8 way. Seatnya semua leather. Dashcam depan akan dapat. Atas sunshade sini, sebelah passenger, driver, dia ada cermin. Lepas tu, dia ada lampu. Meter ni dapat full digital. Yang design dia boleh tukar dan banyak information yang dalam meter ni. So, next video, Viko tunjukkan yang untuk meter sahaja. Lampu besar ada auto. Ada auto high beam juga. Yang safety features dia semua ada dekat sini. Macam pre-cruise system, lane departure alert, siap dengan steering assist, ada traction control, parking sensor depan dengan belakang. Sebelah sini dia ada auto cruise yang all speed. Korang boleh set dekat highway. Berapa speeding nak. Kalau depan kereta bawa slow, dia akan ikut slow juga. Dekat sini ada drive mode, ada eco, power dengan normal. Kalau ambil yang hybrid, dia tambah lagi satu EV mode dekat sini. Kalau S-Pack, dia ada pedal shift. Kalau hybrid, dia tak ada. Okay, aircon jenis yang macam ni dia pakai pusing. Kalau nak buat auto pun boleh. Kat sini ada wireless chargers. Untuk hybrid dia terus built in. Untuk yang S dia optional tambahan. Handbrake dia pakai electronic handbrake sekali dengan brake hold. Yang ni luang untuk letak cup holder. Player dia yang sangat besar, ada 10 inci. Boleh link dengan Apple CarPlay, Android Auto, tumble cable. Okay, link dengan Bluetooth sahaja. Dan ada PVM 360 kamera yang sangat jelas. Boleh nampak sekeliling kereta. Untuk steering dia pun ada teleskopik. Boleh keluar, masuk, okay, ataupun atas bawah. Seat untuk belakang dia ada luar step ni yang tegak. Kita boleh turunkan sikit. Belakang sini ada aircon blower dengan USB port kat bawah. Yang ni untuk interior dia. Sangat cantik kan? Atas pompong dia pun semua colour hitam. So segi safety dia, dua-dua dia akan dapat 6 airbag dan ada Toyota Safety Sense. Yang safety sense kita tak sama dengan yang lain sebab dalam tu dia ada satu. Bila kita berhenti kat traffic light, depan kereta dah berjalan tapi kita tak gerak lagi, so dia akan keluar satu warning. Dia pipi suruh kita jalan. Lagi satu Viko rasa sangat best punya, okay? Mana yang kita tercuai salah tukar gear, okay, contohnya depan kita ada dinding. Lepas tu kita actually nak reverse keluar tapi kita tersalah letak gear tu dekat D untuk jalan ke depan. Dia ada sensor depan ada dinding tu, dia tak akan bagi jalan walaupun kita dah lepaskan brake. Okay, ini yang dua-dua spek akan dapat kalau korang ambil Yaris Cross. So, apa beza S-Pack dengan hybrid? Korang boleh stay tune next video Viko buatkan. Kalau ada berminat dengan Yaris Cross, tak nak terlepaskan peluang untuk dapatkan kereta cepat, boleh WhatsApp Viko terus. Semak kelayakan loan ataupun booking terus, akan cepat dapatkan kereta. Apa yang nak tahu, komen je dekat bawah ataupun WhatsApp Viko terus, okay? Bye.